Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami akan membuat pembentangan bagi subjek PGMS 3193 olahraga dan kecergasan fizikal, iaitu tugasan 3 acara lari jarak jauh. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri pada 3 orang, iaitu Lazman Rais bin Syamsuddin, Nurul Atira Nurul Ain binti Abdul Hakim dan Rosmani binti Muhammad Taib. Pengenalan, larian jarak jauh merupakan salah satu aktiviti ketahanan kardiovaskular yang memerlukan stamina, kekuatan mental dan keupayaan mengawal tempoh. Bagi meningkatkan prestasi larian jarak jauh seperti 3,000 meter, pemilihan kaedah latihan yang sesuai amat penting. Maka, kaedah Fatlet telah dipilih kerana ia menggabungkan variasi kelajuan seperti larian perlahan, sederhana dan laju dalam satu sesi berterusan. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan daya tahan, malah membantu pelari menyesuaikan diri dengan perubahan tempo seperti situasi sebenar semasa pertandingan. Tugasan ini juga menghuraikan objektif, kaedah intensiti, aktiviti latihan dan sebagainya yang berkaitan berdasarkan pengalaman sebenar semasa menjalankan latihan. Okey, objektif lari jarak jauh adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan kelajuan. Okey, larian Fatlet ni adalah untuk membantu atlet meningkatkan kelajuan maksimum kerana ia melibatkan larian yang pantas dalam tempoh pendek dan sederhana. Perubahan tempoh memaksa otot kita untuk bekerja lebih kuat berbanding larian biasa. Okey, seterusnya dia dapat meningkatkan daya tahan aerobik dan anaerobik. Latihan ini merangsang kedua-dua sistem tenaga, iaitu aerobik iaitu semasa larian perlahan dan sederhana, dan anaerobik iaitu semasa pecutan ataupun larian laju. Okay, seterusnya yang ketiga ialah untuk menguji keupayaan mengawal tempo. Okey, larian Fatlet ini adalah untuk melatih atlet untuk mengawal kelajuan dan mengekalkan irama larian berdasarkan situasi seperti semasa pertandingan sebenar yang memerlukan perubahan kelajuan secara spontan. Okey. Yang keempat adalah untuk meningkatkan keupayaan pemulihan ataupun recovery. Okey, selepas melakukan larian pantas, atlet kembali ke kelajuan perlahan. Kitaran ini dia melatih badan kita untuk pulih dengan cepat walaupun masih bergerak. Okey, seterusnya. Habis. Okey, seterusnya kaedah larian Fatlet ni adalah untuk menggabungkan pelbagai tempoh larian. Okey, yang pertama iaitu latihan Fatlet terdiri daripada jogging perlahan iaitu low intensity, larian sederhana iaitu moderate intensity, dan akhir sekali pecutan iaitu larian laju ataupun dipanggil sebagai high intensity. Atlet bebas untuk menukar tempoh berdasarkan keupayaan mereka tersendiri. Okay, seterusnya adalah menggunakan medan ataupun laluan semula jadi. Fatlet ini adalah dia sangat sesuai dilakukan di trek larian, taman rekreasi, laluan berbukit ataupun kawasan lapang. Dia perubahan permukaan pada setiap trek yang kita lakukan aktiviti larian dapat membantu untuk merangsang pelbagai kumpulan otot. Okay, seterusnya adalah tiada struktur masa yang tetap, iaitu tidak seperti interval training. Fatlet tidak memerlukan masa atau jarak yang tetap. Atlet boleh menentukannya sendiri. Sebagai contoh, larian perlahan sampai ke pokok, daripada pokok pertama hingga pokok kedua, itu kemudian pecut sampai lampu jalan. Okey, atau berdasarkan masa, jogging 2 minit, lari sederhana 1 minit dan pecut selama 30 saat. Okey, habis. Okey, kaedah keempat ialah penentuan intensiti berdasarkan tahap kecergasan. Okey, atlet pemula mungkin memerlukan Fatlet ringkas, itu sebagai contoh 3 minit jogging dan 30 saat pecut. Diulang selama 20 minit. Ataupun sebagai atlet berpengalaman, mereka mungkin melakukan 5 minit larian sederhana,
1 minit pecut diulang sehingga 5 hingga 7 kali. Okey, seterusnya ia melibatkan gabungan aktiviti tambahan, iaitu sesetengah jurulatih dia menambah elemen dalam aktiviti tersebut, sebagai contohnya skipping, high knees dan kickbutt. Hal ini supaya latihan lebih bervariasi dan berkesan. Okey, aktiviti seterusnya iaitu kekerapan dalam fartlek ataupun larian pecut. Okey, yang pertama adalah kekerapan mingguan. Kekerapan yang disarankan adalah 2 hingga 3 kali seminggu. Fartlek intensif tidak sesuai dilakukan setiap hari kerana dia memerlukan tempoh pemulihan otot yang sesuai, iaitu partial recovery. Okey, seterusnya tempoh sesi latihan. Iaitu cadangan tempoh setiap sesi adalah 20 hingga 40 minit bagi pemula, 40 hingga 60 minit bagi atlet berpengalaman. Dan tempoh yang diberikan tersebut adalah termasuk warm up dan cool down. Okey, seterusnya yang ketiga adalah kebergantungan kepada objektif, iaitu jika objektif latihan adalah menumpukan kepada kelajuan, maka latihan tersebut lebih banyak selang pecut dalam aktiviti tersebut. Okey, jika objektif latihan adalah memfokuskan kepada daya tahan, sesi lebih panjang tetapi intensif adalah sederhana. Dan akhir sekali, jika objektif adalah persediaan pertandingan, maka gabungan intensiti perlulah tinggi dan sederhana. Okey, akhir sekali yang keempat adalah masa rehat ataupun pemulihan, iaitu recovery session. Okey, untuk mengelakkan kecederaan penting untuk kita memastikan yang pertama, rehat selama 24 hingga 48 jam antara sesi fartlek dan memasukkan latihan ringan pada hari rehat, sebagai contohnya stretching dan brisk walk. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya, kita beralih pula kepada masa dan tempoh latihan fasa persediaan selama 4 minggu dalam acara lari jarak jauh. Setiap minggu, terdapat 3 hari latihan, iaitu hari Isnin, Selasa dan Rabu, dan berlangsung selama 50 minit dalam tempoh 1 sesi latihan. Pada hari Isnin, aktiviti latihan larian laju diadakan, manakala hari Selasa latihan larian sederhana, dan pada hari Rabu merupakan latihan larian perlahan. Dalam pembahagian masa selama 50 minit, yang pertama ialah pemanasan badan yang dilakukan selama 5 minit, aktiviti latihan yang berlangsung selama 30 minit dan penyukan badan yang berlangsung selama 5 minit. Kita beralih pula kepada intensi latihan, iaitu pada larian perlahan, usaha badan semasa melakukan aktiviti adalah pada kadar 50 hingga 60%. Kadar denyutan nadi pada larian perlahan ini ialah 100 hingga 120 bpm, dan larian perlahan ini digunakan untuk memanaskan badan dan pemulihan aktif semasa berlari. Seterusnya ialah larian sederhana, iaitu usaha badan semasa melakukan aktiviti ini adalah sebanyak 70 hingga 80%, dan kadar denyutan nadi berada pada tahap 120 hingga 150 bpm. Dalam larian sederhana, kelajuan dalam keadaan stabil sesuai dengan kelajuan utama dalam latihan kaedah fartlek. Seterusnya ialah larian laju, iaitu usaha badan semasa melakukan aktiviti adalah 80 hingga 90%. Manakala kadar denyutan nadi pada kadar 150 hingga 165 bpm. Selain itu, larian laju juga ialah kelajuan tinggi tetapi bukan dalam keadaan pecut yang maksimum. Variasi intensiti ini membantu untuk meningkatkan daya tahan aerobik dan kelajuan pelari. Seterusnya kita lihat pula aktiviti larian perlahan, sederhana dan laju yang telah dilakukan oleh kami bertiga. Okey, sebelum kita melakukan sesuatu aktiviti fizikal, kita perlulah melakukan aktiviti pemanasan badan dahulu. Okey. Pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertamanya saya akan buat satu teknik larian laju, iaitu satu kemahiran asas dalam pendidikan jasmani yang membantu untuk meningkatkan kelajuan, koordinasi dan kawalan pergerakan badan. Okey. Tujuan aktiviti larian laju ni adalah untuk meningkatkan kelajuan pergerakan melalui teknik yang betul. Lepas tu melatih koordinasi badan dan akhir sekali untuk membina kemahiran kawalan badan. Okey, jom. Seterusnya kita akan melakukan larian sederhana, iaitu larian pada kelajuan stabil yang berada di antara jogging perlahan dan larian laju. Larian sederhana adalah untuk meningkatkan daya tahan aerobik, iaitu membantu tubuh menggunakan oksigen dengan lebih efisien untuk larian jarak jauh serta membina kelajuan asas. Jadi kita akan melakukan larian secara perlahan. Larian ini bertujuan untuk menstabilkan pernafasan, mengurangkan kadar denyutan jantung secara terkawal dan mengurangkan keletihan otot. Okey, akhir sekali kita akan buat satu aktiviti untuk cooling down selepas kita melakukan aktiviti fizikal tadi. Okey, jom. Apa lagi ni? Apa? Atas. Kaki. Apa lagi? Tarik nafas. Okey, kedua. Okey, akhir sekali yang ketiga, kita tahan sikit lama sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bos. Seterusnya, kadar nadi latihan. Jadi, kadar nadi latihan disasarkan sekitar 100 hingga 150 denyutan per minit semasa intensiti sederhana dan 150 hingga 165 denyutan per minit semasa intensiti tinggi. Maklumat lain yang berkaitan dengan perancangan aktiviti fizikal ini. Yang pertama, lokasi aktiviti ini dilakukan di padang IPG. Peralatan yang digunakan adalah skitter. Pakaian pula hendaklah memakai pakaian dan kasut yang sesuai untuk mengelakkan kecederaan berlaku. Dan teknik larian
menggunakan teknik larian yang betul untuk mengekalkan postur badan yang lebih baik dan langkah semasa larian menjadi lebih efisien apabila tempo ditukar. Akhir sekali adalah kesimpulan. Secara keseluruhannya, latihan fartlek merupakan kaedah yang efektif bagi meningkatkan prestasi larian jarak jauh, khususnya bagi jarak 3,000 meter. Variasi tempo yang digunakan dalam latihan membantu meningkatkan keupayaan kardiovaskular, kekuatan mental dan kawalan ritma larian. Melalui sesi latihan yang konsisten, pelari akan dapat melihat peningkatan ketahanan serta kemampuan mengekalkan kelajuan dengan lebih lama. Pengalaman menjalankan latihan ini juga menunjukkan bahawa perubahan tempo memberi kesan yang positif kepada stamina dan teknik larian. Oleh itu, kaedah fartlek sesuai dijadikan latihan utama bagi pelari yang ingin meningkatkan ketahanan dan prestasi dalam acara jarak jauh. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.